Hari ini aku ingin diskusi tentang Google TV versus Android TV. Untuk makluman korang, sepatutnya Android TV 12 sudah bertukar kepada Google TV UI ataupun OS Operating System, di mana dia punya segala screen design apa semua tu menggunakan Google TV punya produk. Tetapi masalah di Malaysia ni aku perasan kebanyakan kita yang menggunakan Android TV version 9 sebelum ni menggantikan updates kepada Android TV 10 ataupun 11 ke atas untuk mendapatkan Google TV UI. So aku agak kurang puas hati lah bagi lagi-lagi kepada pengguna Nvidia Shield TV ataupun TV Pro ataupun kepada Mi Box S ada update sehingga ke hari ini untuk Android TV 12 ataupun 11 kepada Google TV UI. Kerana bagi aku, kita sudah biasa menggunakan Android TV yang sebelum ni kan, yang ada button panel di sebelah-sebelah begitu, macam awkward untuk menekannya. Tapi contoh macam kalau korang beli kepada Google TV Chromecast, korang akan automatically dapat Google TV UI serta Realme TV Stick 4K untuk mendapatkan Google TV UI juga. Jadi these two option ni adalah paling sesuai untuk orang invest mendapatkan Google TV terus. Vivo 4K Stream di mana dia punya UI tu agak menarik lah berbanding Android TV. Tapi bila korang menggunakan Google TV ni, it is beyond your imagination. Bagi aku dia punya macam pertunjukan apps tu dia akan tunjukkan di bahagian bawah ini. Seterusnya bahagian atas ialah korang punya highlighted movie. Kebanyakan yang highlighted movie tu korang perlu langgan seperti Disney Plus, seterusnya kepada Netflix, View dan bermacam-macam lagi jenis apps yang korang boleh langgan. Seterusnya dia akan display the best features, the best drama ataupun recommendation yang korang boleh tengok ataupun dipanggil sebagai top picks for you. Seterusnya korang ada macam segala connection between your multiple device daripada TV box, TV korang ataupun another smart device yang lain untuk control just in one remote untuk control everything yang korang ingin control. Termasuklah juga untuk korang punya macam lampu, TV box, Smart TV, Android TV dan pelbagai lagi termasuk speaker juga sekali. Make it more simplified version untuk korang punya segala jenis entertainment dan korang boleh synchronize everything, curate all your movie night, apa yang korang ingin buka. Seterusnya korang juga boleh cari macam daripada Google Search itu akan korang punya handphone saja. Daripada handphone itu korang boleh tekan korang punya favorite drama, favorite apa-apa saja untuk listkan dalam handphone. Seterusnya play TV sudah. Dan satu lagi macam sediakanlah sekali untuk macam watch listed 3 ways to watch it ataupun tidak. TV itu tidak available sangat melainkan kalau korang langgan kepada Astro apps barulah available untuk dilihat. World made just for kids di mana korang boleh control korang punya apps itu hanya untuk kids sahaja boleh tengok dan semua konten-konten di dalamnya ialah berkaitan dengan kids. Kalau dalam TV tu terkawal berbanding tengok YouTube. Kadang-kadang YouTube ni dia punya konsep begitu masuk kepada kids kerana YouTuber sendiri yang buat untuk mendapatkan traffic serta viewer serta revenue. Jadi ini cara paling selamat bila korang menggunakan Google TV untuk buka kepada YouTube Kids, Cartoon Network, PBS Kids ataupun anything about kids untuk korang get started dan kids friendly untuk keselamatan korang juga. Dan dia akan automatically tutup time for bed sekiranya diperlukan. Macam korang boleh set up timing untuk watch dalam beberapa sekian. Sudah selesai itu barulah dia akan tulis ini time for bed dan korang sahaja yang buat that device untuk buka semula supaya dorang pun faham macam alamak lagi senang dan lagi mudah untuk digunakan berbanding yang traditional way of using Android TV device. Roku mungkin ada juga ataupun kepada Nvidia Shield dan juga Mi Cool KM2 ataupun any device yang menggunakan Android TV 10 ke bawah itu. Sila komen down below bagaimana cara korang boleh unlock ataupun updates to the latest Google TV version. This kind of Google TV ni ataupun korang